Assalamualaikum. Zaira binti Abdul Karim merupakan pelajar tahun pertama Ijazah Sarjana Buda Ekonomi dari UKM. Tujuan saya membual puan pada hari ini adalah untuk mendapatkan maklum balas bagi projek kursuan wanita saya. Sebelum kita bermula, boleh saya tanya, adakah puan merupakan pelanggan tetap di premis ini dan berapa kerap puan menggunakan kemudahan Dobby di sini dalam masa sebulan? Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, saya memang pelanggan tetap di sini. Biasanya saya akan datang membasuh dalam 2 atau 3 kali sebulan, bergantung kepada jumlah pakaian yang terkumpul lah. Boleh saya tahu bagaimana cara puan membuat pembayaran di kad Dobby tu, dan adakah cara pembayaran sistem tu pernah menyebabkan gangguan aliran trafik pelanggan? Betul, saya setuju. Kadang-kala berlaku barisan panjang di kaunter hanya untuk menukar wang atau membayar. Sedangkan mesin basuh di belakang banyak yang kosong. So ianya agak tidak efisien. Jadi begitu. Apakah pendapat puan jika Dobby menaik taraf cara pembayaran tersebut dengan menukar kaedah manual iaitu token kepada kod QR yang memerlukan pelanggan untuk bertransaksi secara online? Itu adalah satu langkah yang sangat praktikal. Memandangkan kebanyakan kita sekarang lebih selesa menggunakan e-wallet, so ia pasti akan mempercepatkan proses memulakan basuhan tanpa perlu menunggu giliran. Puan sendiri sebagai pengguna setia Dobby, seperti kita tahu, Dobby tak ada kemudahan yang lain selain daripada mesin Dobby itu sendiri. Jadi, puan rasa apakah seperti maksudnya penyediaan servis vending machine seperti kopi dan snack bersesuaian atau tidak untuk kita adakan di Dobby? Dan adakah puan rasa inisiatif ini mampu meningkatkan tahap keselesaan puan sendiri sepanjang tempoh menunggu proses Dobby selesai? Sangat menarik. Biasanya waktu menunggu sejam tu terasa lama. Jika ada kemudahan makanan dan minuman ringan di dalam premis, saya tidak perlu lagi keluar ke kedai lain dan boleh menunggu di sini dengan lebih selesa. Baik, untuk soalan seterusnya, kami sekarang mengandaikan bahawa pelanggan masa kini lebih cenderung kepada produk lestari dan mesra alam. Puan rasa untuk Dobby mengadakan penyediaan sabun organik yang dijamin selamat untuk kulit sensitif dan mesra alam akan menjadi faktor atau tidak pendorong utama puan untuk kekal setia bersama Dobby? Ya, saya amat menyokong penggunaan sabun organik. Jika kualiti basuhannya setanding sabun biasa tetapi lebih selamat untuk keluarga dan alam sekitar, saya tak ada masalah untuk terus menyokong Dobby ini. Baik, untuk soalan terakhir, secara keseluruhannya, adakah puan bersetuju transformasi Dobby melalui integrasi sistem pembayaran QR yang pantas dan penyediaan kemudahan snack atau kopi vending machine tersebut merupakan satu evolusi yang perlu dilaksanakan segera bagi meningkatkan daya saing premis Dobby ini berbanding Dobby yang lain? Saya sangat bersetuju. Pada zaman sekarang, pelanggan bukan sahaja mencari mesin basuh yang berfungsi, tetapi kami lebih mementingkan kecekapan teknologi dan keselesaan persekitaran. Jika Dobby berjaya melaksanakan kesemua pembaharuan ini, saya yakin kedai ini akan menjadi penanda aras baru bagi industri Dobby layan diri di kawasan Senawang ini. Begitu. Baik, terima kasih puan atas input yang sangat bernilai ini. Segala maklum balas puan akan digunakan oleh kami untuk melekatkan laporan ID validation kami. Semoga puan sihat-sihat selalu saja. Sama-sama. Semoga berjaya dengan projek anda.